Baca dah aku daftar jadi preman baru. Ah, baca ngurusnya. Kayak tunggu bos ya. Kau, parkir ke kantor ini. Udah mana dia nih? Alangkah lembut nih ancak nyawanya. Kak, Apa aku ini kakak kau? Bang. Mang, kapan aku nikah dengan bibi kau? Coba kau ajari budak ini cara manggil aku. Panggil dia bos. Bayo sama itu. Mas. Apa dia? Maksud tujuan kau datang ke sini nih? Aku nih Dah, lama pula kau nih. Kau teguk nian kau kek. Ngomong lah kau nih. Mak ini bos. Aku nih nak ngelamar jadi preman bos. Jadi preman? Apa dia kepacaan kau nih? Nyuci piring paca, masak banyu paca, nyapu juga paca. Nyapu. Kau ku sapu caknya. Dah. Keras tidak badan kau ini? Keras tidak? Jangan nak malu kaku kagek. Kau tanya dari ujung sano sampai ujung sano warung mana bae, idak kate yang tidak kenal dengan aku nih. Ay, ngetop nian bos ini. Tidak juga, banyak utang aku nih. Jadi serius tidak kau nih nak jadi preman? Jiwa ragaku nih bos. Hanya untuk kau nian. Yang penting aku pacak jadi preman. Tidak. Kau tuh nggak tahu loh peraturan di sini. Belum bos. Nak kau benar, nak kau salah, nak siapa bae, aku nih bos kau. Yang penting sikok. Jangan kau ganggu biniku tuh. Ya bos. Suaranya tuh, ya Allah. Percis tak corong masjid. Setelah paham nggak kau tuh? Tunjuk contoh ya. Wong yang pacak dipajak itu pakai tas bagus, pakai baju bagus. Dan yang paling penting tuh dia tuh betino. Lah, kalau lanang bos. Bukan apa. Aku tuh tak galak ribut be. Panjang aja urusan. Ya bos. Nah, untuk tugas pertama kau, pijiti aku dulu. Oke, sambil nunggu ada wong liwat. Nah. Ada bangsat. Cuma ya aku. Ngapa kak? Kau nak balik bayar 10.000. Nak liwat bayar 30.000. Lah aku nih anak PRT. Nak kau anak Pak RT, nak kau anak RW, nak kau anak jenderal, kesalahan kau cuma sikok. Kau tuh betino. Dah aku babet kau nih. Jangan bos. Dah, Jangan, Bos. babet kau. Daripada boleh balak mending gue juga. Nah, 10.000 sisanya ngutang. Nah, itu susah nih kau nih. Coba lah.
Tengok. Ya. Aku cara majai wong. Sekarang kau pulo. Tunggulah wong liwat di sini. Aku nak tidur dulu di bawah batang sawit. Ya, oke, Bos. Nak balik 10.000. Nak lewat 30.000. Nak anak RT, nak anak RW. Ay, laju ke lah, weh. Nak balik 10.000. Nak berjalan sana 30.000. Nah, kau nih. Kau belum tahu siapa aku. Nah, bibi ini. Nak kau anak RT, nak kau anak RW. Kesalahan kau cuma sih kok. Kau betino. Siapa nian bos kau nih? Ay, dah kau nih. Jangan sampai be aku manggil ke bosku. Dari ujung sana sampai ujung situ. Tak kate yang tak kenal dan dia. Panggillah bos kau ke sini. Nak kau ajak duel dia tuh. Ay, bibi ini. Tunggulah kau situ Tunggulah kau bi Bos, ada yang nantang kau, Bos? Lanang apa betino? Betino, Bos. Dengan betino be kau takut. Sini, aku yang lanjak ke. Nah, itu nah, Bos, uangnya nah. Tak kenal aku dengan orang itu. Nah, dah. Nah, ini nah, Bos, nah. Mana? Mana? Mana uangnya? Ini bos kau, ini. Tidak, Dek. Bukan aku. Budak-budak ini no tadi. Bukan aku. Pergi dah ngomong-ngomong kau nih. Piring nak numpuk di rumah. Aku nih nak arisan. Balik, balik, balik. Iya, Dek. Selesaikan gawe di rumah tuh. Iya, tunggulah. Kau nih, kalau balik. Kau ya, kau berdua, awas kau ya. Siapa itu? Itu tuh, ini bos, Wian. Lah, apa dia artinya?